So guys, hari ni kita akan bergerak ke Mount Fuji. Aku semalam gerak ke Gulma je dah dekat 3 jam. Hari ni nak pergi Mount Fuji 2 jam lebih lah. Oh, 2 hari yang barai jugalah nak bawa kereta. Tapi kita tukar kereta hari ni. Kita nak kereta Honda Snapdragon. Huish, keempat. So let's go guys, kita gerak ke Mount Fuji. Alright. Kalau Mount Fuji yang nampak, rezeki lah. Sebab orang kata dah 70 hari Mount Fuji akan nampak lah. Dia tak semua hari okey ada Mount Fuji boleh nampak. Certain date je yang boleh nampak. Macam apa yang orang bagi kita selalu, 70 hari tu adalah tarikh hari yang korang boleh nampak Mount Fuji dengan jelas. Okay, so let's go guys, kita bergerak ke Mount Fuji. Alright, so watch out guys, look at this Mount Fuji guys. Aku dah nampak dia punya salji kat atas. Tapi macam tak tebal lagi sebab yelah masih autumn kan. Mount Fuji weh, depan tu. Akhirnya guys, impian untuk tengok Gunung Mount Fuji. Gunung Fuji dah tercapai. Yes, kejap lagi kita akan tengok ya dengan lebih terperinci. Okay guys, kita dekat Oishipa sekarang. Cuaca kat sini agak windy sikit, agak berangin sikit. Alright, kita bagi view dulu lah, tengok-tengok kawasan kan. Cantik guys, dia punya view dia memang tip-top lah. Okay, ni korang akan nampak Mount Fuji. Mount Fuji yoi. Part tu dekat depan sana lah. Aku dah jalan jauh kan ni. Okay, sebab aku nak ambil gambar dekat Mount Fuji. Nampak tu Fuji belakang tu. Dah nampak dah dia punya, apa kata apa, bahagian atas tu dia punya topi dia. Punya suasana view dekat sini. Okay, macam kau nampak. Baik, dia aku buat kau jalan-jalan lagi. Dia juga agak lawa juga kat sini. Cuma kena jalan kat batu-batu sikit lah. Misal guys, kalau aku dah buat video, aku tak akan ni cakap aku akan video sampai habis lah. Walaupun tempat ni kan kena rentah api ke hutan ke, aku akan rentah agak. Nampak pasal batu hancur rasa aku. Sini pula agak kira si kan. Kan nampak ambil gambar sendiri. Zoom sikit. Okay. Ya sini pun nampak lawa juga yang punya view. Ni takut dah. Ajak korang kita balik lah. Let's go. Okay guys, kita akan berjalan dekat kawasan Oishipa ni lah. Okay, tengok dia punya bunga. Sekarang kan mesti autumn, so punya bunga-bunga tu akan tengah luruh lah sekarang. Tengah luruh. So bunga-bunga kalau korang nampak bunga-bunga sekarang
sini sumpah nice weh. Bervideokan Mount Fuji. Memang cantik lah view kat sini, korang nampak. Punya bunga-bunga dia tu memang mekar lah sekarang, walaupun masih luruh. Tengok. Right. Memang lawa lah dia punya view kat sini. Okay, kita kat taman bunga dia. Nampak tu. Walaupun mesti dulu tapi yang ni mekar tu pun nampak lawa lah. Cuma yalah aku kan seorang-seorang. Aku tak ada orang lah ambil gambar aku ni malu orangnya. Cik tiba rekod tak malu pula. Orang Thailand. Aku dapat detect dia punya bahasa dia tu orang Thailand. Sekejap. Okay, sebelah kiri tadi aku tu orang sini. Aku dapat detect bahasa orang. Tengok macam negara aku pergi. So tiba je negara. Oh, di mana negara? Siut tu. Okay. Oh, view sini sumpah lawa siap. Rugi lah sebab tak datang. Rugi lah kalau datang Jepun tak datang ke Oishi Park ni. Memang lawa lah dia punya view dia. Okay lah, jom lah. Aku nak pergi ke Masjid Fujigawa. Nak solat jap. Jarak sini dalam 5 km Oishi Park ke Fujigawa ni. So, jom.